Pernahkah anda terfikir mengapa sebahagian besar manuskrip Melayu lama kini hanya boleh ditemui di perpustakaan luar negara? Hikayat, undang-undang, kitab perubatan, semuanya karya agung bangsa kita kini disimpan rapi di institusi seperti British Library di London dan Leiden University Library di Belanda. Adakah ini sekadar koleksi ilmiah? Atau ada sebab lebih besar mengapa penjajah membawa keluar warisan bangsa ini? Dalam video ini, kita akan bongkarkan bukti sebenar berdasarkan kajian sejarah mengapa manuskrip Melayu tua diambil dan disembunyikan daripada kita. Manuskrip Melayu tua merujuk kepada dokumen bertulis tangan, biasanya di atas kertas cawi, kulit kayu atau daun lontar yang dihasilkan sejak abad ke-14 hingga abad ke-19. Contohnya termasuk Hikayat Hang Tuah, Undang-Undang Melaka dan Kitab Tip atau Kitab Perubatan Tradisional Melayu. Menurut kajian Dr. Annabel Teh Gallup, pakar manuskrip Melayu di British Library, manuskrip ini bukan sekadar karya sastera. Ia juga memuatkan catatan undang-undang, diplomasi, perubatan dan falsafah yang menunjukkan tahap tamadun tinggi masyarakat Melayu ketika itu. Sejak abad ke-17, penjajah Eropah mula mengumpul manuskrip Nusantara, kononnya untuk tujuan kajian ilmiah. Namun banyak yang diambil melalui rampasan semasa peperangan atau dihadiahkan oleh pemerintah tempatan atas tekanan politik. Sebagai contoh, selepas Belanda menawan Kesultanan Bon pada 1905, ratusan manuskrip dibawa pulang ke Belanda. Menurut kajian Dr. Peter G. Riedel dalam Islam and the Malay Indonesian World 2001, pihak kolonial sistematik mengumpul manuskrip untuk menguasai ilmu tempatan. Hari ini British Library menyimpan lebih 1,200 manuskrip Melayu, manakala Leiden University Library memiliki koleksi terbesar manuskrip Nusantara di luar Asia. Banyak manuskrip penting hilang dari tanah Melayu. Antaranya ialah Hikayat Raja-Raja Pasai, versi asal dan Undang-Undang Laut Melaka yang kini hanya ada salinan di luar negara. Menurut rekod British Library, salinan lengkap Undang-Undang Melaka bertarikh abad ke-17 kini disimpan di sana, dikatalogkan sebagai OR 14350. Begitu juga Hikayat Merong Mahawangsa, salinan asal dipercayai sudah tiada di tanah air. Manuskrip-manuskrip ini tidak pernah dikembalikan walaupun selepas kemerdekaan atas alasan hak milik sah koleksi perpustakaan. Ramai sarjana seperti Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas berpendapat bahawa pengumpulan ini bukan hanya untuk ilmu tetapi juga strategi penjajahan minda. Dengan menguasai dokumen asal, penjajah boleh menentukan naratif sejarah yang diajar kepada rakyat jajahan. Contohnya, penekanan kepada sejarah Melaka sebagai permulaan tamadun Melayu, satu naratif yang meminggirkan kerajaan-kerajaan awal seperti Langkasuka atau Kedah Tua. Kajian oleh Profesor Leonard Andaya dalam Leaves of the Same Tree 2008 menunjukkan bagaimana pengetahuan tempatan disusun semula untuk menyokong agenda kolonial. Beberapa usaha telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia dan penyelidik untuk mendapatkan semula salinan digital atau mikrofilm manuskrip ini. Contohnya, projek kerjasama dengan British Library pada tahun 2013 menghasilkan akses kepada salinan digital lebih 100 manuskrip Melayu. Namun, usaha untuk mendapatkan kembali manuskrip asal berdepan halangan besar. Menurut Persatuan Sejarah Malaysia, isu hak milik, kos pemulangan dan undang-undang antarabangsa menjadi penghalang utama. Belanda dan Britain menganggap koleksi ini adalah harta sah negara mereka. Manuskrip Melayu tua bukan sekadar dokumen lama. Ia adalah saksi bisu kepada kebijaksanaan, undang-undang dan budaya tinggi bangsa kita. Selagi manuskrip ini terus tersimpan di luar negara,
kita hanya dapat mengenali secara bangsa melalui tafsiran orang lain. Kini persoalannya, adakah kita akan biarkan warisan ini terus terkurung atau sudah tiba masanya kita bersatu menuntut hak kita? Kongsikan video ini dan bersama kita sebarkan kesedaran tentang sejarah yang sengaja dilenyapkan. Jangan lupa untuk subscribe Rahsia Silam.